Kerajaan Sarawak terus melaksanakan agenda pembangunan berimpah tinggi demi merapatkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar. Hari ini, sebuah langkah baru bermula di kawasan Baram. Kini, dengan jambatan yang sudah siap dan rangkaian jalan yang sedang kian dibina, perjalanan penduduk menjadi lebih mudah. Akses antara kampung dan semakin lancar, meringankan beban dan memendekkan jarak masa yang dahulunya memisahkan mereka. Pembinaan jalan sepanjang 142 km dimulakan menghubungkan Miri, Maruni, Kuala Merlinau, Long Hanai dan Long Lam. Di bawah kepimpinan Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari N.P. Datuk Abang Haji Opek bersama timbalan Premier yang berhormat Datuk Ahmad Dr. Sunggang Bibas selaku pengurusi Highland Development Agency HDA. Projek ini menjadi teras pembangunan infrastruktur di kawasan barat, menghubungkan komuniti dengan masa depan, sekaligus melengkapkan jaringan jalan strategik di Sarawak, termasuk Pen Borneo Highway serta Sabah Sarawak Link Road. Apabila siapkan perjalanan dari Miri ke Maruni yang kini mengambil lebih kurang 1 jam 30 minit, akan memendekkan kepada hanya sekitar 30 minit. Maruni ke Kuala Merlinau mengambil masa 90 minit dan Long Panai ke Long Lam mengambil masa 60 minit. Satu projek mega di bawah Mikoda untuk kawasan HDA Maruni akan muncul sebagai gerbang utama ke pedalaman, membuka ruang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jalan Mahmud ini juga membuka akses darat ke Taman Negara Bulu, tapak warisan dunia UNESCO, khazanah gula terbesar dan hutan hujan tropika Sarawak kini lebih mudah dicapai, menjadikan Bulu pemacu utama pelancongan dan ekolancongan negeri. Lebih 75,000 penduduk Baram akan merasai manfaatnya. Hasil tani lebih cepat sampai ke pasaran, akses kesihatan dan pendidikan dipertingkatkan, dan perjalanan lebih selamat. Inilah simbol transformasi Sarawak dari keterasingan kepada keterhubungan. Bersama rakyat, bersama pembangunan, Sarawak maju mahu. Terima kasih Tuhan memberkati kami dengan bakat yang mengingatkan. Kalau untuk saya kena marah, saya kena mana Pak Jo, saya kena Pak Jo. Kami kaum media malam, saya damai Pak Jo. Okay guys, selamat pagi. Hari ini adalah perasmian jalan Miri Marudi Mulu Long Panai Long Lama Road Project di Marudi guys. Welcome to my channel guys. Kita sekarang berada di perindustrian
Okey, mesti jangan aku makan yang di kuih piau sini.
Okey, nombor yang pertama bermula daripada nombor 1, diikuti dengan nombor 7, diikuti seterusnya dengan nombor 8, dan yang terakhir sekali nombor 4. 1784. Ada 1784 ada? Angkat tangan. 1784 ada. Okey, kita teruskan, cabut teruskan. Ada. Hadiah akan ditutup selepas pelancaran ini habis. Okey, nombor seterusnya. Tadi nombor 1, sekarang nombor 0 pula. 0573. 0573. Saya akan bagi tahu apakah hadiahnya. Okey. Untuk hadiah cabutan yang pertama, kita ada set periuk nasi mini. Kita ada set periuk sederhana dan kita ada set periuk besar. Ada 3 hadiah untuk dimenangi. Ada 0573 ada? 05731 ada? Ada? Ada, okey. Dan seterusnya, cabutan yang terakhir sebelum kita teruskan dengan persembahan artis kita. Okey, Puan. Puan sini sebut boleh? Nombor 1556. Nombor 1556. Ada? Calling for number 1556. 1556. Ada? Ada? Okey, ada. Terima kasih, Puan. Baiklah, kita teruskan dengan artis kita seterusnya. Kita bersama dengan Firdaus Madran. Terima kasih, Firdaus. Cek. Apa khabar orang Marudi? Kuat sikit. Come on, kami tahu, kami faham. Dia jangan lebih first. Kami faham tahu juga. Okey, semula boleh. Kami mau dengar paling kuat daripada orang Marudi. Boleh? Apa khabar orang Marudi? Jamnya barunya kelas Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Okey. Boleh. Apa khabar orang Marudi? Terima kasih semua untuk orang Marudi. Kami malah lagu lirik dulu. Lepas tu ada few lagu rancak. Dapat kami mau menari yang kita orang pagi tu. Boleh? Alright, simaklah lagu yang pertama. Sesaat Kau Hadir.
Mendalu polis dia. Kumai sini timbak polis boleh. Okey. Okey jadi. Robin tak masuk kejam. Bala anak-anak kita tadi semua pelapis-pelapis kami lah cukup mana sadar nyawa tidak. Tempik dari agen tidak 3. Okey, jadi kita ampun je mengikut senjata milik Lucy nanti gerai hari itu. Nanti undang malam tu Lucy bisi merindang Pak Sibu dan Lucy udah namanya nak ambil show malam tu. Lepas ngasuh pengerai itu dia dulu. Lepas show sampai bulan 1 bila ya. Okey, jadi terima kasih lagu terjubah waktu kecil. Sama benda. Alhamdulillah perasaan terpuja menerima ketibahan yang berhormat Dinas Sarawak Bumi Marudi ini dilanjutkan juga dengan persembahan bergendak bertabuh alat muzik tradisional yang membawa kita tersusana yang sudah semestinya cukup meriah dan penuh harmoni dan kegembiraan. Kumpulan gendang kantu ini diketuai oleh Encik Nabat Jampu dari Rumah Panjang Anthony Ladi Lembong Ajaib Bangkok, ditubuhkan pada tahun 2016 dan kumpulan ini sering mendapat undangan persembahan di majlis keramaian di seluruh Sarawak. Alhamdulillah persembahan kebudayaan seni ini bukan sahaja memamerkan keindahan warisan seni, tapi juga melambangkan semangat harmoni perpaduan dan kekayaan budaya yang ada dalam masyarakat kita dan terus insya-Allah dikekalkan oleh generasi muda dan masa hadapan. Hari ini hadirin khasnya rakyat sekitar Marudi Miri Long Lama Long Panai mewakili setiap kaum dan etnik masing-masing tegak bergaya memakai busana tradisional kaum Iban etnik Berawan dengan kelamin pikul kenyang sampan dan
Hadirin keramaan, hadirin yang dihormati sekalian, mohon terus berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negara dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwi. Apa khabar semua? Oh, si kuat. Lembut tulang kita. Terima kasih saudari pengacara majlis. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarawak sayang, salam sebulan sejarah, salam satu marah. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintun Datuk Abang Haji Uping, Premier Sarawak, juga Bapak yang besar kita datang saya itu. Yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak. Yang berhormat Datuk Dr. Umang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerjaan Tempatan Sarawak, Melangkap Hari Dewan Undangan Negeri. Yang berhormat Datuk Kerawat Kala, Timbalan Menteri di Jabatan Pemerintah Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Melangkap Hari Dewan Undangan Negeri bagi M78 Hulu. Yang berhormat Timbalan Menteri, yang berhormat Datuk Haji Ngau, Keban Parlimen di Barang, yang berhormat Datuk Jenis Ngau, Ahli Dewan Undangan Negeri Rambusan. Pembangunan raksasa yang kita lancarkan di kawasan Barang. Hari ini bukan retorik. Kadang-kadang orang datang ngolah janji tu, kelak saya molah tu, kena saya molah tu, kena saya molah tu. Tapi kedatangan saya dan rakan saya dalam GPS adalah melaksanakan menunaikan janji kepada orang Barat. Memang apabila saya mengganti Tok Nan, saya sudah ada niat untuk membangunkan Barang ini. Saya berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan saya diberi kekuatan dan juga saya diberi peluang untuk membantu masyarakat di Barang ini. Kerana Barang dekat dengan saya. Saya telah ditugaskan untuk membantu orang Penan ketika saya masih muda lagi, dan saya telah berjalan di kawasan Barang ini. Banyak residen dah meninggal dunia yang membantu saya. Wakil rakyat kita pun waktunya jadi SAO dengan saya. Kita lihat betapa susahnya
pergi ke Long Jatutan, pergi ke long yang lain. Masa mengambil pun long juga, long time. Sebab itulah saya ada satu impian. Kalau diberikan rezeki dan kerajaan kita kuat, peruntukan kita ada, kita tak payah tunggu orang lain membantu kita, tapi kita sendiri yang membangunkan mana. Sebab itulah hari ini bukan retorik. Saya dan rakan saya dalam GPS bekerja kuat untuk menambahkan pendapatan kita cara baru. Apa saya sebut sebagai revenue re-engineering. Saya baru 8 tahun baru 8 tahun baru. Jalan coastal telah kita buat, jambatan telah kita buat, bakun kita ambil balik, pelabuhan kita ambil balik, bahkan backwood kita ambil balik. Dengan adanya kekuatan ekonomi, cara kita menguruskan ekonomi, pendapatan kita bertambah, kita beri balik kepada rakyat. Hari ini kita beri balik 3,8 miliar kepada orang barat. That is not small. Almost 4 billion. Bukan aja jabatan malah, segala pun pola. Dari Miri ke Marudi R5. Hari itu saya nak kongsi dengan kita 3 perkara yang menjadi game changer dalam pembangunan kita, termasuk di Baram ini. Pertamanya ialah jalan tol 3M 2L. Miri, Marudi, Mulu, Long, apa nama longnya tadi? Lama. Tapi kita malah long baru, bukan long lama. Dan juga long lama ke long panah. Jangan lupa M 3M 2L. 3M 2L itu adalah anak kepada GPS. Bapaknya GPS yang mengeluarkan anak 3M 2L yang menjadi agen perubahan di B, yaitu Baram. Tuan-tuan dan puan-puan, membina jalan ini bukan senang. Pertama, cari duit dulu. Kami 2 ugah dan rakan dalam kabinet mencari duit siang malam. Ugah Menteri Keuangan 2. Hari itu rambutnya dah hilang dah kerana cari duit. Dan kita kerja kuat. Kalau tak ada duit kena nak bola jalan. Bukan jalan aja. Situ Northern Highway antara Lembang dengan Lawas. Kita pola juga yang akan menghubungkan 3M 2L, maknanya seluruh kawasan utara Sarawak are connected, dan ia menjadi satu laluan pembangunan ekonomi untuk masyarakat di utara Sarawak.
And we are not just talking, we are acting on it. Alhamdulillah, 8 tahun saya menerjui Sarawak. Boleh lihat Sarawak sudah berubah. Bahkan orang lain kata, tengok Sarawak, kenapa tak ikut macam Sarawak? Orang lain nak niru kita, tapi kita rasa kejayaan kita tu adalah kejayaan rakyat Sarawak, bukan kejayaan saya seorang. Apabila Maharaja Jepun beri anugerah dengan saya, berat duk medalya. Saya fikir ringan. Apa tingkahnya baju tolong bangat saya? Tak, baju saya rempik. Kerana bintang matahari terbit berat. Bintang matahari terbit adalah bintang terbitnya Sarawak yang rising. Ini ialah anugerah orang Sarawak, bukan saya seorang. Saya tukang kerja aja. Jadi tuan-tuan, pertamanya kita melancarkan 3M2L. Dan rupa-rupanya dah mula padu. Saya nak melancar, saya fikir melancar. Tapi Datuk Semawi dah mula, dah start dah. Daripada Miri ke Marudi. Dan selepas mudik pun dah start juga. Ya, baru orang Sarawak belum pampas, start dulu. Ini syarikat Sarawak. Kalau beri tugas, mereka melaksanakan dengan baik. Bermaknanya kita bersatu. Orang mempunyai tanah kerjasama. Kerjaan akan tanah, selesaikan, bayar pembahasan, jalan mula start. Jadi yang itu pen bonyong kita dah siap. Dan kita pula lagi SSLR Sabah Sarawak Ring Road. Ini kerja rapat antara kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak. Bukan nak madah kita ada duit. Kena rakyat. Biar kita kerjasama. You sifat bola ya, I bola. You sifat bola kemudi, biar Sarawak bola. Kena Sarawak rakyat lebih penting daripada pemimpin. Sebab ialah kita malah 3M2L. Jabatan. Kawasan kita 3M2L tu ada 9 jabatan. Bukan jaya aja, jabatan pun 9 yang kita bangunkan menggunakan teknologi baru. Jadi tuan-tuan, adik-kakak di Baram, kita sekarang pembangunan kita ke arah tingkat yang tinggi, yang menjadi contoh kepada negara lain. Sebabnya kita tiap-tiap bulan menerima rombongan orang yang datang ke Sarawak untuk belajar cara kita. Hingga ke 2 jam aja, daripada 9 jam. Yang pertama, ya untuk kita menaik taraf Locking Road ke Jalan Balak yang kita tingkatkan. Yang ketiganya ialah kita menggunakan teknologi yang terkini dalam pembinaan jalan kita. Yang lain, kita jagalah perpaduan kita. Kita hormati antara satu sama lain. Dan dengan dasar yang ada, kita lahirlah anak kita yang kalau di darat mereka menjadi gunung, dan kalau di laut mereka menjadi pulau.
Ini yang kita nak daripada anak Sarawak. Dengan itu, saya doakan moga-moga kita akan terus berjaya, dipanjangkan usia, diberikan pikiran yang panas untuk kita sama-sama membangunkan masyarakat kita. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkanlah projek 3M 2L anak daripada GPS. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeed, very inspiring. Terima kasih Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Mohon Yang Amat Berhormat Premier untuk terus kekal di pentas dan silakan di keramaan di barisan hadapan untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di pentas sekarang ini, insya-Allah untuk lanjut sahaja ke ruang perasmian sebentar sahaja nanti untuk kita lanjutkan dengan upacara simbolik pelancaran projek jalan 3M 2L ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak diiringi div-div keramaan, dan insya-Allah sebentar sahaja nanti hadirin kita bakal saksikan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak menyempurnakan simbolik perasmian dengan mengimbas telapak tangan di peranti khas. And let's do the countdown in 3, 2, 1. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang bersama dengan saya sekarang ni ya. Saya kini berada di tapak pembinaan jalan baru di Barak. Baiklah, sekarang lihatlah, jentera berat sudah pun menggali tanah. Itu dia, kerja keras sedang berlaku di hadapan kita sekarang ini. Dan pekerja-pekerja sedang sibuk memasang pengadang jalan dan bertungkus lumus menjalankan projek pembinaan jalan raya ini. Inilah jalan yang dahulunya jalan lama yang sempit dan membimbangkan pengguna jalan raya, dan ia bakal berubah menjadi jalan moden yang lebih selesa, yang akan menghubungkan komuniti, yang akan membawa harapan baru kepada semua. Dari Miri ke Marudi, Marudi ke Kuala Melinau Mudu, dan Long Panai ke Long Lama. Inilah langkah awal untuk menuju jaringan jalan raya yang lebih baik untuk rakyat. Dan di sinilah bermulanya transformasi besar untuk generasi kini dan masa depan. Bersama rakyat, bersama pembangunan, Sarawak maju makmur. Bukan yang paling gemuruh hadirin, alhamdulillah satu lagi detik penting bersejarah dalam pembangunan dan naik taraf infrastruktur di Sarawak, dan insya-Allah projek 3M 2L ini dijangka akan memperkukuhkan lagi akses jaringan jalan raya di kawasan terpencil dan seterusnya meningkatkan tahap keterhubungan demi keselamatan Premier Sarawak. Alhamdulillah, dan kita teruskan majlis kita pada hari ini dengan penyampaian cenderamata penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak sebagai tanda penghargaan dan terima kasih lebih dahulu khas daripada komuniti tempatan sekitar Marudi. InsyaAllah akan disampaikan oleh barisan pemimpin ketua-ketua masyarakat Marudi, dimulakan dengan mempersiapkan Haji Sambil, Ketua Masyarakat Melayu Daerah Marudi, untuk menyampaikan cenderamata berupa potret Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan turut dihiasi dengan kata-kata puitis luahan tanda kasih masyarakat Melayu Marudi kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Tepukan yang gemar hadirin. Wira Sarawak yang sentiasa didendang katanya, pemimpin nombor 1 yang tersohor yang sentiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat Sarawak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berbesar Pemanja Jamil bin Haji Sambil, dan kita lanjut sahaja mempersilakan Pemanja Wong Kiong Chik, Ketua Masyarakat Cina Daerah Marudi, untuk menyampaikan cenderamata berupa seni ukiran kayu bermotifkan kuda, dan dikatakan ia adalah kuda kejayaan. Secara simboliknya dalam budaya masyarakat Cina, kuda melambangkan semangat kepimpinan, keberanian, kekuatan serta kemajuan yang bertujuan ketebahan dan daya juang tinggi dalam kejayaan. Terima kasih, dan kita lanjutkan juga dengan penyampaian cenderamata
Silakan Penghulu Benedict Wak, Ketua Masyarakat Orang Ulu Daerah Marudi, menyampaikan cenderamata sebuah kalung manik dengan motif reka bentuk burung kenyalang yang berdiri bersebelahan dengan kepala burung kenyalang marik tertinggi, melambangkan sokongan komuniti orang Ulu terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta barisan pemimpin tertinggi Sarawak. Terima kasih dan kita terus sahaja mempersilakan Pemancar Randi Anak Bundan, Ketua Masyarakat Iban Daerah Marudi, turut menyampaikan cenderamata khas ini kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Cenderamata berupa terabai Iban, sebuah perisai warisan kaum Iban yang melambangkan kepahlawanan. Tepukan yang gemuruh hadirin. Alhamdulillah. Seterusnya penyampaian cenderamata daripada pihak Rekoda. Dipersilakan Yang Berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda untuk menyampaikan plak penghargaan 3M2L ini kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Alhamdulillah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada pihak Rekoda kepada tetamu kehormat kita kerana sudi bersama kita pada hari ini. And yes, we have more. We have another two. Alright, seterusnya penyampaian cenderamata daripada tuan rumah kita hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil untuk menyampaikan cenderamata berupa penjarum perak antik. It's a porcelain ataupun seramik tradisional yang berciri khas buat Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Alhamdulillah. And last but not least, seterusnya kita persilakan Yang Berhormat Datuk Gerawat Galang bersama Yang Berhormat Datuk Ani Ngau dan juga Yang Berhormat Datuk Dennis Ngau untuk menyampaikan cenderamata. Dan sudah semestinya cenderamata yang cukup istimewa ini kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Cenderamata berupa tawak, iaitu gong, dan bagi masyarakat orang Ulu, tawak melambangkan warisan pusaka orang Ulu yang sangat tinggi nilainya, dan cenderamata ini menzahirkan penghormatan tertinggi dan penghargaan masyarakat orang Ulu buat Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Sekali lagi tepukan yang paling gemuruh hadirin. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan seterusnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk kembali ke ruang duduk utama. Diiringi lift-lift kenamaan, dipersilakan, dan insya-Allah dilanjutkan majlis dengan sesi bergambar beramai-ramai. Kita rakamkan detik penuh sejarah dan penuh makna ini bersama-sama. Okey guys, selesai sudah peresmian 3M2L di Marudi tok. Semoga berjalan lancarlah pembinaan jalan baru tok menghubungkan dari Miri, Marudi, Long Panai dan Mulu.